Turki, Pakistan dan Saudi Arabia telah mempelawa Iran untuk memasuki dalam perserikatan perjanjian ini. Artinya di sini bahawa telah ada satu pasukan Islamik NATO yang akan timbul. Saudara-saudari dan kawan-kawan, kali ini saya nak bercakap tentang apa yang sedang berlaku di Timur Tengah, apa yang sedang berlaku di Teluk Parsi, apa yang sedang berlaku di Selat Hormuz. Kita tahu perang telah berjalan hampir 6 bulan di mana Amerika, Israel telah menyerang Iran. Nampaknya dunia telah mengakui bahawasanya Iran telah berjaya. Iran telah menang. Kemenangan ini menunjukkan bahawa Amerika dan Israel telah kalah. Betul. Sekarang ini Iran dibom. Betul. Ada loji-loji minyak Iran dibom. Betul. Tapi hakikatnya dunia melihat bahawa Amerika telah kalah. Trump minggu lepas telah mengatakan bahawa dia tidak akan lagi menyerang Iran. Apa yang akan dilakukan? Ia akan melakukan sekatan ekonomi yang paling mencekik leher Iran. Satu sekatan ekonomi yang belum pernah diadakan oleh Amerika. Ini apalah ancaman daripada Trump. Memang betul, Trump ini telah beberapa kali mengancam akan dibomlah peradaban Islam. I'll bomb the Iranian civilization. I'll bring them back up to the Stone Age. Macam-macam lagi. Tapi semuanya tidak terjadi. Apa yang sedang berlaku ialah jelas kelihatan Amerika telah kalah. Jelas kelihatan Zionis Israel telah kalah. Amerika telah kalah kenapa? Pertama, dilihat bahawa peluru penangkis serangan Iran telah habis. Hari ini Tomahawk misalnya. Hari ini sistem penahan serangan drone Iran itu telah habis. Kenapa? Banyak daripada senjata-senjata Amerika ini dulu telah pergi kepada 2 tahun perang di Ukraine. Jadi telah ada. Itu salah satu dah. Kedua, ramai tentera laut Amerika telah merasa bosan dan tidak nama. Umum dunia mengetahui bagaimana kapal perang USS Abraham Lincoln di mana telah hampir satu tahun, almost 1 year tidak berlabuh. Artinya anak-anak kapal itu, artinya askar-askar laut itu, artinya Navy itu telah ada dalam kapal itu hampir setahun. Lihat, tandas mereka telah rosak, makanan telah habis dan ada anak-anak kapal telah terjun cuba membunuh diri. Kerana apa? Kerana mereka tidak tahan lagi. Selalunya, biasanya apabila kapal ini, USS Abraham Lincoln ini pergi, 2 bulan dia akan singgah. Tapi kali ini, dia telah hampir tersadai di Lautan Hindi itu hampir 1 tahun. Ini menjadikan Navy itu, ini menjadikan soldadu itu, ini menjadikan anak-anak kapal itu merasa sangsi dan kecewa. Tambah lagi pula, mereka telah menyedari bahawa mereka ini berperang tanpa tujuan. Perangan yang dilakukan ini adalah perang yang diarahkan, yang perang on behalf of. Kerana apa? Kerana Israel. Jadi ini membawakan moral tentera-tentera laut Amerika ini merosot. Maka kita dah tahu minggu lepas kapal ini, USS Abraham Lincoln ini telah dipanggil pulang. Dan dalam masa yang sama juga apabila ini berlaku, Iran. Kalau dulu kita mendengar bahawa Trump memberi amaran, Amerika memberi amaran. Kali ini Iran memberi amaran kepada Amerika, jikalau kamu tidak mengikuti perjanjian yang telah kita tangani, 15 fakta yang telah kita tangani 2 bulan dulu, maka jangan harap apa-apa akan berlaku. Selat Hormuz masih ditutup. Dalam masa yang sama juga, Selat Bab al-Mandab di mana Houthi, kawan baik daripada Iran juga sedang menutup, sedang mengkontrol, sedang mengawal kawannya. Jadi sekarang ini kelihatan ini telah berlaku. Dan paling penting telah diumumkan hari ini bahawasanya Selat Hormuz akan mengenakan tol kepada kapal-kapal minyak, tangki-tangki minyak yang akan menggunakan perairan itu. Ini telah dipersetujui antara Iran dengan Oman. Dan ini juga menjadi satu perkembangan baru. Satu lagi, one more very important question. Satu perkara yang paling penting kali telah berlaku. 3 minggu dulu kita diberitahu bahawasanya Saudi Arabia, Turki dan Pakistan mengikat perjanjian persenjataan. Dikatakan ini macam NATO, Islamik NATO. Dan hari ini Turki, Pakistan dan Saudi Arabia telah mempelawa Iran untuk memasuki dalam perserikatan perjanjian ini. Artinya
Artinya di sini bahawa telah ada satu pasukan Islamik NATO yang akan timbul. Saya tidak tahu sehingga ini tidak tahu apakah Iran akan bersetuju atau tidak. Tapi yang jelas ialah bahawa pengaruh Amerika telah makin kurang dan jika Iran, Turki, Pakistan, Saudi Arabia membuat perjanjian persenjataan, ini jelas dilihat mereka ini tidak lagi jadi di bawah payung Amerika Syarikat dan dalam masa yang sama mereka ini adalah satu asosiasi, satu organisasi, satu NATO baru, Islamik NATO yang akan bersedia menghadapi Israel. Harus diakui bahawa minggu lepas telah ada serangan oleh Israel terhadap Syria di mana dituduh bahawanya di belakang Syria ini adalah Turki. Jadi inilah perkembangan sekarang ini, di mana perkembangan ini. Dan ingat kita semua, perang di Teluk Parsi, perang di Selat Hormuz tidak selesai lagi walaupun saya telah katakan Iran telah menang, tapi kita harus bersedia bahawa ekonomi dunia akan terus kucak-kacir, harga minyak akan naik dan kita tidak tahu apa akan terjadi dalam masa terdekat ini. Malah Iran kata Iran bersedia untuk meneruskan perang ini sehingga Trump tidak lagi menjadi presiden. Terima kasih.